sistem yang bermasalah atau anda yang bermasalah. Kesilapan merupakan suatu perkara yang tidak dapat dielakkan oleh semua individu. Tetapi, kebanyakan kesilapan sebenarnya kita dapat elakkan. Semua perkara yang berlaku dalam kehidupan kita adalah di dalam pilihan kita. Kita boleh memilih untuk melakukan sesuatu perkara sekarang ataupun. Budaya procrastination ni adalah suka sangat melakukan suatu perkara pada last minute. Dah tahu exam betul-betul dah dekat, dah tahu ada ujian amali, tapi masih lagi tak buka buku, tak belajar. Kita anggap bahawa jika kita belajar pada last minute, kita boleh dapatkan A. Oh, kesilapan besar tu. Jika kita dapat tahu suatu perkara tu sangat mustahak, buat sekarang. Sebab ingat, sometimes later becomes never. Okey semua, selain daripada budaya procrastination ni, apa lagi action yang kita patut avoid dalam kehidupan kita? Komen di bawah.